tahniah saya ucapkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor yang telah bertindak tegas mengeluarkan nama-nama pendakwah yang dilarang untuk berceramah di Negeri Johor. Saya sebagai Ketua Agama, dengan nasihat dan pandangan daripada ahli-ahli Majlis Agama Islam Johor, akan memastikan hanya yang layak sahaja diberikan tauliah untuk berceramah. Memang benar urusan dakwah itu boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja, tetapi di Negeri Johor kita ada undang-undang untuk mengawal pendakwah yang telah mengelirukan dan tidak sehaluan dengan cara kita. Orang luar tidak boleh sesuka hati datang dan berceramah di Negeri Johor. Oleh itu saya nasihatkan kepada mana-mana penceramah yang ingin datang ke Johor, dapatkan dahulu tauliah daripada Majlis Agama Islam Johor. Walaupun kita lihat penceramah itu bagus kerana pandai berhujah dan sering berceramah di kaca televisyen, tetapi apabila tidak diberikan tauliah, pastinya ada yang tidak kena dengan pengajarannya. Lebih baik cermin muka sendiri sebelum memberi nasihat kepada orang lain.